kita dah untuk konten stainless steel. Ini serokong saya bawa yang atas saja, nanti yang bawah atau seperti. Dan ini 20 viral. Ni pot finish. Pot finish memang banyak tadi saya beli. Okey, ni saya akan masuk dalam beg belakang. Kat sini pun ada yang finish ni dengan pot sling. Saya sangka ingat mak saya buang. Saya beli viral saiz. Rupanya ada. Dia tadi fikiran kita negatif bila kita benda tu hilang. Ni pot sling, ni pot finish. Okey. Okey, ni saya akan masuk dalam ni, dalam beg ini. Kat area sini. Kat area seperti ni. Yang ni letak tepi sini. Okay. Yang ni adalah tudung, air dengan sarung tangan, dengan sapu tangan. Tudung ala pink, air dengan sarung tangan. Ada banyak handsock dalam dia. Tak kata ustazah kita ke. Bagi kita kat atas ni. Nanti tuala tak tahan. Kalau ada ruang kat sini, kita tuala. Kita boleh tarik atas ni. Tengok macam mana keadaan. Ni okey, tu je untuk pas light 14 final packing. Okey, ada saya nak sharing sikit pasal tentang haiwan kesayangan Nabi Muhammad SAW, iaitu kucing. Okey, saya ni jenis penakut kucing. Saya pernah ada sebab tertentu yang saya terlibat. Macam majlis perkahwinan makcik di Sarawak. Waktu tu time hari raya bos lah kan. Hari Sabtu kita orang naik bedon. Itu pun sister-in-law lah juga. Kalau sister-in-law yang bawa akak untuk anak kita. Masa sebelum nak pergi, ada peristiwa di depan anak anjing terjun. Anak anjing termasuk dalam longgang. Memang bila dengar bunyi anjing tu, kita kan macam takut. Saya ni jenis takut. Okey. Waktu tu orang yang hantar saya kat rumah pun masih ada lagi. Itu bukan bagi kita. Kita orang Islam, kita tak boleh sebab anjing itu ada haram kan. Tapi kalau untuk menjaga, macam menjaga kebun, macam menjaga apa dah, menjaga kebun ke, benda-benda tu okey. Lepas tu dia untuk jaga kebun kita ke apa, itu boleh. Sebab untuk keselamatan, contohlah. Tapi itu bagi pendapat. Dia kebanyakan ada anjing liar dan ada anjing orang jaga. Tapi kalau anjing liar ni, dia sangat-sangat bahaya dan sangat dangerous.
bagi saya, okey, masa satu tu saya dah, sebab pelik macam pukul 9. Saya jenis, saya suka bawa beg macam ni. Beg macam ni sangat mudah. Kita tak bebankan orang. 3 hari je kan baju kurung pun saya bawa satu. Saya bawa jubah, blouse berapa helai, blouse berapa helai saya tak ingat. Tapi blouse tu pun kebanyakan seluar, tak ada pun kain. Sebab jenis kakak saya tu jenis jalan laju dengan sepupu saya. Kalau saya pakai kain, mesti jalan tu akan slow. Okey. Malam tu pergilah rumah makcik yang buat perkahwinan tu. Okey. Sebelum petang tu kita orang dah makan makanan berat kat Kubah. Ada satu keunikan yang kita first time jumpa. Kuih yang dekat Sarawak ni macam, kat sini dipanggil macam kuih tepung melita, tapi kat sana dipanggil kuih bonggol, kuih bogor, apa dah nama dia. Tapi dia jenis macam tepung melita, tapi dibungkus macam bentuk koci ataupun bentuk tapai. Kuih bogor, sekejap saya google sekejap, saya pas. Kuih bogor Sarawak ni dipanggil baking ubi kayu. Dan dia macam kejap saya tunjuk sekejap. Dibalut guna daun pisang. Yang itu namanya kuih bogor. Dan masa tu ada, saya lihat apa dah. Betul, okey. Esoknya pagi tu dalam pukul 10 kita pergi Universiti Sabah ambil gasen dan terus pergi ke majlis. Dan memang tu kita orang semua berpakaian sangat-sangat bebas, tak ada macam pakat kalau baju apa, tak ada. Ni kita orang bebas. Yang sebelum belajar kat ini, yang Universiti Sabah tu pun dia pakai baju hitam. Lepas tu yang gasan seorang ni dia pakai baju macam hijau petim, hijau peace macam tu. Bayangkan dia bagi kita mengamat kan, bila kat kedai makan tu kan ada kucing. Waktu tu my sister cousin saya pada depan, sebab dia orang dah ambil part tu, takkan saya nak duduk di situ je, macam tak kena. So saya part sini, kakak dengan cousin kat situ. Okey, sebelah saya ni, seat kosong ni, cat masa saya dikepung dengan kucing. Saya jenis redik. Waktu tu memang masa saya takut, tapi bila tengok kucing tu tidur, nyenyoknya dia tidur, kita macam ni feel confident. Ada lagi dendam pasal kucing ni. Okey, saya check up 23.10 bakal 7. Ada satu peristiwa ni, bakal 7 tu saya naik mak charter taxi. Okey, taxi jiran. Tapi pada mak saya punya check up pula, secara kebetulan adik mak cuti pada 11/11/2025. Bagilah dengan adik mak. Dan manakala anak buah duduk rumah nenek Ina, rumah Kak Hitam, dijaga oleh makcik sendiri. Sebab kalau bagi kita, kalau memanglah, kalau kita tak apa, sebab kita ada antibody, ada apa kan. Okey dah kan, macam saya tak, macam saya punya bakal 7 taklah sampai pukul 11 ke 12 kan. Kalau admin kepada bakal 7 dalam pukul 10 hingga 10.30, dan so di 10.30 hingga 10 hingga 11 tu dah settle, dah siap. Lepas tu
okey, masa saya temankan mak saya kan bakar mata ni memang sangat-sangat lama sampai dan kalau misalnya dalam tempat tu kan kalau orang sikit memang terasa sejuk, tapi bila orang ramai dia jadi kurang sejuk ikut. Dan jenis saya tak suka duduk dalam bakar tu sebab macam bagi saya tak tenang fikiran saya kena keluar dan saya kena relax kat luar dan saya kena berjalan sebab benda tu untuk saya bagi confident. Itu saya sebab saya ada check up physically. Kenapa saya suka buat YouTube, sebab itu adalah cita minat saya dan bagi saya benda tu okey. Jenis mak saya ni dia sampai satu tempat dia terus stop. Patutnya dia terus sampai sembang jumpa aku. Mana rasa macam saya mana mak ni tiba-tiba dia duduk kat depan bakar kat luar pintu bakar 3. Lepas tu lepas ni dia dah siap. Lepas dah siap